Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gazette yang menonton Skop MG. Seperti biasa bersama saya Haslina AR Kamaluddin. Hari ini 7 Mac 2025 bersamaan dengan 6 Ramadan. Alhamdulillah dah 6 hari kita berpuasa. InsyaAllah kita melihat bahawa trend berpuasa ni sebenarnya sebelum ini lagi. Bukan dia jadi trend lah, tetapi orang kata sebelum ini kita selain daripada Ramadan, ada lagi satu mereka mengamalkan one meal one day lah dan sebagainya. Tapi di sebalik itu ada juga pengambilan ubat-ubatan yang dimakan bertujuan untuk menahan lapar. Lagi-lagi ketika kita dalam tempoh berpuasa. Apakah sebenarnya pengambilan ubat-ubatan tanpa preskripsi doktor ini boleh memudaratkan kesihatan badan kita? Lagi-lagi yang mungkin mengamalkannya secara jangka panjang ataupun jangka pendek yang mereka lihat makan untuk tahan lapar, kenyang, jadi mereka boleh buat aktiviti dan sebagainya. Tapi di sebalik itu terdapat orang kata boleh memudaratkan kesihatan. Jadi untuk kita kupas lagi isu ini, puasa dan penggunaan ubat-ubatan bom jangka ataupun selamat. Kita bersama dengan Dr. Ain Sabrina Muhammad Amiruddin yang merupakan pakar perubatan keluarga Medical Mythbusters Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Hasina. Terima kasih kepada Skop MG kerana menjemput saya, Dr. Ain Sabrina, sebagai wakil untuk hari inilah untuk kita berbincang lebih lanjut berkaitan puasa dan kesihatan. Baik. Kita tengok Terima soalan daripada kasih, Puan Hasina lah. Doktor. Sebenarnya banyak persoalan-persoalan daripada pelayar-pelayar kita yang bimbang Betul. apabila kita cakap mengenai pengambilan ubat-ubatan ni. Yang kita paling bimbang adalah yang kita beli-beli ni. Sama ada di media sosial ataupun Betul. di farmasi tanpa prescription, tanpa preskripsi doktor. Tapi di awal ini, apabila kita bercakap mengenai berpuasa ini kan, saya nak tahu jugalah mengenai perubahan fisiologi kita kan, yang berlaku dalam badan kita. Lagi-lagi bila kita cakap pasal berpuasa dan agaknya bagaimana perubahan ini boleh memberi kesan kepada kesihatan kita secara keseluruhannya, Doktor. Silakan. Terima kasih untuk soalan. Kalau ikut soalan ni macam ada dua perspektif lah kan. Satu perspektif fisiologi badan kita, satu lagi kesan kepada kesihatan. Ya. So, perubahan fisiologi. Secara asasnya badan kita ini ada fisiologi, saya bahagikan kepada dua fasa lah untuk saya explain lebih mudah. Fasa pertama adalah fasa awal berpuasa, iaitu daripada 0 jam hingga ke 4 jam. Dan fasa kedua adalah daripada 4 jam ke 16 jam. Tapi kita di Malaysia ni 13 jam lah kita berpuasa. Okay? So secara asasnya, fasa pertama iaitu fasa 1 hingga 4 jam, ini adalah di saat badan kita masih ada glukosa. Okay. So apa benda glukosa ni pula kan? Mungkin saya cerita daripada awal. Kita sahur, bila kita sahur kita ada makanan. Makanan ini sebenarnya bila dalam badan kita akan diproses kepada glukosa. Itu di mana fasa awal tu glukosa masih ada. Dan glukosa ni adalah tenaga ataupun mata wang yang kita guna dalam badan kita untuk sebagai tenaga. Okay, itu fasa awal. Namun fasa 4 jam dan seterusnya glukosa dah kurang. Pada waktu inilah tenaga itu perlu diambil daripada tempat lain. Itulah kita guna satu dalam badan kita panggil glycogen. Glycogen ni adalah store glukos kita. Dalam ibarat kata makanan dah tak ada dekat meja, kita ambil makanan daripada peti ais. Itulah glycogen tu adalah makanan dalam peti ais lah. Dan glycogen ni diguna. Dan kemudiannya bila glycogen ni dah tak ada, baru kita guna lemak pula. Itulah kita panggil lipolisis pula. Dalam proses yang 4 jam ke 16 jam ni, ada satu lagi proses berlaku. Kita panggil sebagai autophagy. Autophagy ni kalau kita translate direct, dia adalah auto sendiri, bunuh sendiri. Secara asasnya, maksudnya tisu-tisu kita, yang tisu-tisu lama dia bunuh diri sendiri. Maksudnya macam ada servis sikit lah dalam badan kita. Macam servis badan, tisu yang dah tak guna, buang. Kita buat tisu baru. Itu yang bagus, autophagy ni yang bagus. Yang sampai ada seorang saintis Jepun dapat tahu benda ni dan dia dapat Nobel Prize because of this. Okay. So itu adalah fisiologinya. So apa yang kelebihan disebabkan ini? Okay. Satunya yang kita dah cakap tadi kan, lipolisis tu. Bila ada pembakaran lemak. Sebab tu ada orang boleh kurus bila berpuasa.
So, kesan kedua kepada kesihatan, tadi kan kita cerita pasal glukos, glycogen. Bila mana tak ada glukos ni dia untuk dibawa tu dia ada hormon insulin lah. So, dia ada tempoh bertenang sebentar. So, disebabkan itu, insulin tak perlu bekerja kuat sangat. Jadi, sebab itu juga kesan nombor 2 adalah insulin lebih sensitif dan menyebabkan kurangnya risiko kecil manis yang nanti kita boleh cerita lebih lanjut. Nombor 3, saya cerita tadi kan pasal autophagy. Autophagy ni adalah pembaikan sel. So dia ada bagi banyak kesan. Contohnya dari segi penyakit Alzheimer, Parkinson, di mana tisu-tisu lama tu dibuang. So proses kita kata penuaan tu pun dilambatkan. Itu mungkin ada rezeki kita cerita lagi dan menyebabkan juga kurangnya radang. Sebab organ ni sempat healing lah kita kata kan. Healing, 13 jam dia healing. Tak perlu bekerja keras. Kalau tidak, setiap berapa jam kita makan. Setiap berapa jam kita makan. Perut ni asyik bergerak saja. Ni perut ada healing. So organ-organ ni sempat healing, dia ada kurangnya radangan. Itu syarat asas lah. 4 kebaikan berpuasa. Kalau saya cakap secara general. Itu saya buat. Baik, kita dah nampak dah kebaikan-kebaikan bila kita berpuasa ni. Tapi dari sudut kecergasan, apakah kita akan cergas bila kita tahu kita ada 4 kebaikan, 4 manfaat ini? Dari sudut kecergasan itu bagaimana, doktor? Sudut kecergasan. Satu saya nak emphasizekan untuk cergas ni, satu kena sahur. Sahur tu tak boleh tinggal. Ada sebab dalam kita kata sunnah Nabi pun menyarankan untuk sahur. Dan sahur ni bukan sahur ringan yang biasa. Sahur ni kena ada makan makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang ni secara asasnya, secara mudah saya boleh cakap pinggan sihat Malaysia lah, iaitu suku-suku separuh. Ada bahagian karbohidrat, ada bahagian protein dan ada bahagian serat. Dan pastikan juga waktu sahur, selain daripada makan makanan yang seimbang, kita kena kekal hydrasi. Maksudnya minum air yang saya suka guna formula 2-4-2. Apa 2-4-2 tu? Maksudnya 2 gelas air semasa sahur, 4 gelas air semasa berbuka sehingga ke tarawih dan lagi 2 gelas air sebelum tidur. Supaya kita dapat cukup 8 gelas sehari. Dan seterusnya untuk cergas, pastikan tidur kita cukup lah. Masalah dengan puasa ni kita bangun awal, tidur lewat. Sebab tu selain daripada tidur waktu malam tu, mungkin kita boleh buat juga kailulah ataupun tidur sebelum zuhur. Di mana yang ni memang sunnah Nabi juga dan memang dari segi fakta sains pun tidur yang biphasic, kita kata ada 2 fasa ni memang boleh memberi kecergasan. Dan selalunya saya sarankan juga sebelum Ramadan tu kita buat puasa sunat dahulu. Kan dari segi agama pada Rejab, Syakban misalnya, supaya kita lebih bersedia, badan kita lebih cergas dan tak terkejut sangat sewaktu berpuasa. Sebab saya rasa normal je untuk puan pun kan, kita awal-awal berpuasa, awal 3-4 hari tu rasa lembek je. Sebab dah tak biasa, badan nak adapt balik. Lepas tu dah seterusnya dah hari ke-6 dah, hari ni dah terror dah lah kan. Dah tak ada dah isu tu. Itu mungkin saya boleh sampaikan lah untuk soalan tu. Doktor ada menyebut tadi air dan juga makanan. Saya nak tahu mengenai jenis-jenis makanan apa sebenarnya kalau kita bercakap mengenai kesihatan sepanjang ataupun keseimbangan badan kita ini kan sepanjang berpuasa, jenis makanan yang perlu kita makan. Okey, yang ni dia topik yang besar tapi saya cakap secara ringkas. Makanan seimbang, saya suka minta pendengar ataupun penonton yang tengok ni buka balik Google pinggan sihat Malaysia iaitu suku-suku separuh. Saya rasa kebanyakan pendengar dah tahu sedikit hanya amal ke tak amal kan. Okey, so suku-suku separuh, so suku itu adalah suku karbohidrat. So karbohidrat ni kita nak karbohidrat karbohidrat boleh bagi banyak contoh lah. Nasi, kita selalu biasa dengan nasi. Tapi kena faham juga ada karbohidrat lain iaitu bihun, laksa, mi, roti. Roti sama geng dengan nasi tak ada kata roti tu lebih bagus daripada nasi. Sama. Sama. So itu adalah suku karbohidrat. Lepas tu kita ada suku lagi pinggan kita. Suku pinggan lagi adalah protein. Iaitu ayam, daging, ikan, tauhu, telur. Yang tu secara ringkas lah. Dan separuh sepatutnya adalah sayur. Ataupun serat lah, sayur hijau. Saya recommend, saya prefer sayur hijau. Sebab apa? Sayur ni pun ada sayur berkanji. Sayur berkanji misalnya macam labu,
sayur berkandil lain macam kentang. Babi. Itu dia tak berapa sayur. Dia dalam kategori karbohidrat juga. Kenapa kena ada 3 komponen ni? Sebab kita nak tahan puasa 13 jam misalnya kan. So, karbohidrat ni memang akan tukar kepada gula. Tapi benda-benda lain ni perlu juga untuk dia tenaga. Dan satu lagi serat ni perlu untuk kita punya keseimbangan untuk semua makanan. Lebih-lebih kalau pesakit diabetes misalnya kena wajib makanan seimbang. Tak nak karbohidrat sahaja yang menyebabkan gula naik. Dan again hydration lah. Saya untuk cakap betul-betul lagi satu masalah dengan puasa selain pada sahur kita bazar Ramadan misalnya kan. Bazar Ramadan tu saya nak emphasize kita nak ambil yang suku-suku separuh ni agak susah sebenarnya kat bazar Ramadan. Saya tahu tadi saya tu lagi tidak kali kan. Tapi kita boleh memilih. Contohlah kalau kita ada mi kalau saya boleh bagi contoh mi sup dengan mi kuah ataupun mi bandung. Mi sup lebih pilih, lebih bagus dari segi konten dia. So benda dia banyak pilihan sikit untuk saya discuss lebih lanjut. Tapi secara asasnya kena ada semua komponen. Itu yang saya boleh sampaikan untuk masukkan makanan seimbang lah. Tadi doktor ada menyebut mengenai pesakit diabetes pun kena makan nasi. Kan? Jangan skip nasi, jangan ambil karbohidrat. Tapi kan doktor, bagaimana pula dengan mereka? Dalam kita yang sihat ini kita ada juga rakan-rakan kita yang diuji dengan masalah kesihatan dan mereka juga berhasrat untuk berpuasa. Yalah, puasa itu satu kewajipan. Tetapi dalam itu juga mereka diuji bagaimana agaknya mereka ni boleh menyempurnakan puasa dan juga tidak memudaratkan kesihatan mereka tu. Boleh kongsikan doktor? Okey. Untuk pesakit kencing manis ni, saya sarankan sebenarnya untuk pesakit kencing manis, sebelum dia buat keputusan untuk berpuasa, beberapa bulan sebelum Ramadan, sepatutnya dia berjumpa dahulu dengan doktor. Doktor yang dia follow up lah, doktor yang dia bertemu janji. Sebenarnya dia kena dapat khidmat nasihat dulu. Ada 3 benda dia kena dapat khidmat nasihat. Pertamanya dia kena confirm dulu sama ada dia fit untuk berpuasa atau tidak. Dia boleh berpuasa atau tidak pada awalnya. Sebab apa saya kata macam ni? Sebab ada beberapa pesakit yang doktor memang nasihatkan untuk tidak berpuasa. Contoh pesakit yang tidak disarankan untuk berpuasa, pesakit yang baru saja keluar wad dalam beberapa bulan sebelum Ramadan. Lebih-lebih kalau masuk wad tu untuk masalah hypoglycemia, iaitu gula rendah. Bila kita dah tahu dia ada risiko gula rendah, kita memang doktor tak sarankan untuk berpuasa. Tapi saya tahu orang Malaysia sangat suka berpuasa. Sebab tu ada 2 lagi doktor akan bincang. Walaupun tak disarankan berpuasa dan pesakit masih nak berpuasa, ada 2 lagi benda. Nombor 2 adalah kena adjust ubat dengan doktor. Sebab ada ubat kencing manis yang perlu ditukar cara pemakanannya. Contoh ada yang makan pagi misalnya, tapi tukar waktu bulan puasa kena makan waktu buka puasa misalnya. Dan nombor 3, kena ada tahu apa tanda-tanda yang doktor dah bagi tahu tanda begini memang kena buka puasa. So mungkin saya boleh kongsi sikit tanda lah. Contoh, untuk tahu tanda ni sepatutnya pesakit diabetes tu kena ada mesin gula. Mesin cek gula? Okay. So secara asasnya, kalau gula pesakit diabetes kurang daripada 3.9 pada mana-mana waktu, wajib berbuka puasa. Walaupun pada waktu tu dah pukul 7 nak dekat 7.30 dah. Sebab dia mendatangkan bahaya. Nombor 2, kalau gula tinggi sangat pun tak boleh. Iaitu lebih daripada 16.7. Yang tu pun kena berbuka. Dan nombor 3, kalau tak adalah mesin gula tapi ada apa-apa tanda dehidrasi ataupun gula rendah seperti pening kepala, berpeluh, getah, itu pun wajib berbuka. Tadi saya cerita lebih daripada sebelum berpuasa. Apa yang pesakit kronik ni kena buat. Ataupun pesakit diabetes kena buat. Kalau hari berpuasa pula, semasa berpuasa, of course, 1 memang wajib sahur. Nombor 2, pantau kesihatan secara berkala. Pantau kesihatan ni tengoklah ada tanda apa-apa ke, perlu cek gula ke, macam tu. Dan nombor 3, hydration yang cukup. Nombor 4, pastikan tahu yang tadi saya cerita tadi, tanda-tanda bila nak berbuka. Dan bila berbuka tu tak boleh lengah-lengah. Sebab hypoglycemia ni sangat bahaya ya. Hypoglycemia boleh menyebabkan koma dan kematian.
berbanding gula tinggi. Gula tinggi pun doktor tak takut sangat. Gula rendah lagi doktor takut. Dan tahulah bila kena berbuka tu kena ambil air, kalau saya boleh bagi tahu terus, 1 sudu gula dalam 1 gelas minum. Cepat. Jangan ambil, baru nak ambil kurma ke gula-gula, dia ambil masa. Yang tu lagi cepatlah. Itu saja kot saya boleh kongsikan berkaitan penyakit kronik dan penjagaan untuk puasa lah. Baik. Berkaitan dengan topik kita hari ini mengenai penggunaan, seperti saya katakan di awal tadi mengenai ramai antara kita ni, yelah kalau tadi doktor dia menyebut sepatutnya sebelum kita Ramadan ini kita buat puasa sunat, kita nak training perut kita. Tapi mungkin ramai juga yang terlepas pandang, ramai juga yang tak buat, terlupa dan sebagainya, ataupun ada asbab lain, dan mengambil pendekatan, mengambil ubat tahan lapar, ataupun kita tak payah ubat lah, kita mungkin ambil suplemen dan sebagainya. Mungkin apakah ini benar-benar dari sudut perubatannya selamat kerana mereka mengambil itu tanpa prescription daripada doktor sendiri. Jadi mungkin doktor boleh ulas, ataupun sebenarnya kita makan di atas saranan orang lain yang dikata ini selamat ni, ini selamat. Apakah ini sebagai mungkin MO ataupun modus operandi untuk syarikat-syarikat itu nak menjual produk tanpa orang kata mendapat khidmat yang betul, nasihat yang betul daripada doktor sendiri? Silakan. Okay. Secara asasnya saya memang tak recommend. Saya tak recommend orang yang mengambil ubat sebarangan tanpa mengambil kira nasihat doktor. Sebabnya satu, kita tak boleh bagi nasihat secara general dari kata setiap orang berbeza. Ada orang memang sihat tubuh badannya, kalau sekadar nak ambil suplemen zinc atau vitamin C tu saya tak berapa risau. Tapi banyak juga rakyat Malaysia kita yang tidak pernah cek kesihatan tu. Tak tahu pun ada kencing manis, tak tahu pun ada darah tinggi, ambil ubat sebarangan yang mungkin mendatangkan kesan yang buruk pada dia kemudian hari. Berbicara balik pasal ubat menahan lapar. Okey. Ubat menahan lapar ni saya cubalah cari juga rujukan dari segi agama kan. Sebab kena faham hukum agama untuk berpuasa adalah untuk menahan lapar dan dahaga dan untuk kita merasai kesusahan orang yang tak ada makanan. Kalau daripada awal kita mengambil ubat untuk mengelak kita rasa lapar, mana manfaat ataupun puasa tu? Ya kan? Dia nak menahan lapar dan dahaga tapi dia sendiri dah ambil ubat untuk bagi dia tak lapar pun. Jadi apa fungsi dia berpuasa? Jadi saya ini mungkin kena tengok pada hukum agama, tapi sefaham saya pernah membaca sebelum ini, dia tak dibenarkan dari segi agama sebab dia melawan fitrah berpuasa itu sendiri. Dari segi perubatan kan, di mana dia melawan fitrah berpuasa. Sebab fitrah berpuasa tak adalah kita menahan lapar dan dahaga. Ni dia tak rasa pun lapar tu. So apa dia buat ibadat puasa tu untuk apa? Berkaitan begitu. Tadi juga agama ni masih kena tanya kat ustazah juga. Tapi dari segi fitrah berpuasa tu dia dah tak valid. Saya takut bukan isu kesihatan sahaja, isu agama juga. Sama ada puasa dia diterima atau tidak. Begitulah. Tapi secara asasnya setiap ubat perlu dapatkan nasihat doktor dahulu. Nasihat farmasis tu tengok juga keadaan lah. Kalau memang ada prescription tu pun farmasi pun tahu. Kalau tak ada prescription ni dia takkan bagi. So memang kena nampak nasihat doktor. Doktor, dari sudut bila mereka ni mengambil secara berterusan, addicted ataupun mereka ini dah ketagih dengan ubat-ubat ni, saya nak tahu dari sudut perubatannya, kesan sampingan terhadap mereka yang mengambil ubat-ubatan ni, walaupun mereka rasakan mereka ni okey makan, tak ada apa-apa masalah, tetapi kita tahu kadang-kadang setiap penyakit ni dia tak bagi orang kata isyarat tu 2 hari, 3 hari, kadang-kadang makan bulan, makan tahun kan doktor? Betul. Jadi saya nak tahu kesan jangka panjang ataupun kesan sampingan terhadap pengambilan yang tanpa nasihat, tanpa preskripsi ni doktor. Nak menjawab general agak susah sebab kita kena tengok ubat apa yang diambil untuk kata side effect apa yang berlaku. Tapi secara asasnya kena faham ubat yang dijual kat luar lebih-lebih kalau katakanlah untuk turun berat badan misalnya, yang benda-benda yang macam tu selalunya dia akan ganggu buah pinggang ataupun hati. Jadinya
saya ada pesakit yang terus nampak efek. Terus nampak efek. Tapi memang kalau tanya pendapat saya, sesiapa saja yang pendengar kat sini yang tiba-tiba ada kebetulan terambil ubat di luar, saya sarankan berjumpa juga dengan doktor, buat pemeriksaan lanjut balik. Pemeriksaan lanjut tu adalah pemeriksaan darah lah. Lebih-lebih kepada darah hati dan darah buah-buah pinggang sama ada mengganggu atau tidak. Sebab secara asasnya bila mana dia kata turunkan berat badan apa, mesti ada terganggu sikit dari segi hydration misalnya, so dia akan ganggu buah pinggang. Dan kalau dia ganggu dari segi lemak punya metabolisme, ada potensi dia ganggu hati. So saya sarankan sesiapa saja pergi berjumpa dengan doktor, cek balik darah semua untuk kita tengok side effect tu. So antara side effect yang boleh berlaku berdasarkan ubat secara general lah. Sebab dia ada ubat spesifik untuk apa-apa juga. Untuk saya jawab tu agak general. So saya jawab general je lah. Puan Hasina. Baik, kita nak tahu juga. Tadi doktor menyebut mengenai penyakit-penyakit kronik seperti diabetik kan. Diabetes yang kalau mudarat kena buka puasa sama ada gula tinggi ataupun rendah. Tetapi di dalam Malaysia ini ada satu lagi iaitu tekanan mental ataupun orang kata mental health ini kita punya peratusan semakin meningkat dan mereka ini bergantung kepada ubat. Jadi saya nak tahulah doktor, kalau boleh memberi sedikit tips kepada mereka-mereka di luar sana yang mempunyai masalah kesihatan mental ini, bagaimana agaknya mereka boleh melakukan ibadah puasa ini dengan sempurna, aktiviti mereka juga okey. Apakah mungkin saranan nasihat untuk mereka ini tidak mengalami apa-apa gejala sepanjang berpuasa ini? Okey, berkaitan dengan kesihatan mental. Mungkin saya cakap secara general dulu, bukan untuk sakit mental sahaja. Secara asasnya, puasa ni memang ada benefit sikit terhadap kesihatan mental. Di mana daripada kajian mendapati stres hormon kita rendah. Dan stres bahagia kita, iaitu seperti endorfin, serotonin akan meningkat semasa berpuasa. So sebenarnya ada sedikitlah efek berpuasa tu pada mental kita secara general. Malah kalau bulan puasa ni kita banyak kalau ada rezeki kan, kita banyak fokus pada ibadah. Dan ibadah ni dari segi sains pun kita kata ada proses kita panggil mindfulness, iaitu kesihatan psikologi yang bertenang, healing. Benda tu ada efek juga pada kesihatan mental secara general. Okay. Berbalik kepada pesakit yang dah ada diagnosis mental. Kebanyakan ubat pesakit mental sama ada depression, anxiety ataupun schizophrenia pun kebanyakan side effect dia ada, saya cakap secara general juga, mengantuk. Ada juga yang ganggu dari segi metabolisme, dari segi selera makan dia bertambah. So mungkin efek ibadah sikit dari segi mengantuk lah. So selalunya saya suruh dia orang tengok bagi cara maksudnya daripada awal bangun pagi sampai ke tidur macam mana dan apa waktu yang sesuai, mungkin perlu diubah atau tidak. Misal kata sebelum ni dia tidur awal pukul 10 malam. Selalunya ubat untuk depression dan misalnya saya akan cakap ambillah setengah jam atau sejam sebelum dia tidur. So katakanlah untuk bulan Ramadan dia macam nak tidur lewat sikit untuk sama ada tarawih ke bagaimana ke, mungkin saya boleh suggest untuk lewatkan sikit pengambilan ubat tu. Tapi ada juga potensi ubat tu mengantuk sangat memberi kesan kepada keesokannya pula, sahur dan bangun pagi esoknya. Itu saya rasa secara asasnya time tu kita boleh tukar. Time tu boleh tukar je sama ada lebih-lebih ubat yang menyebabkan kengantukan lah kan. So mungkin dia ambil pukul 9 dia susah nak bangun pagi. Dia ambil pukul 10, 11 malam dia susah nak bangun pagi, mungkin boleh awal ke 9 ke 8 malam. Kita lebih kepada tukar waktu macam itulah. Selain daripada itu, side effect lain tak banyak sangat sebenarnya. Ubat kesihatan mental secara asasnya tak ada isu nak makan waktu bulan puasa. Tak semacam ubat kencing manis. Dia ada banyak benda yang perlu diperbincangkan dengan doktor. Itu secara asasnya lah. Doktor, saya teringat di awal tadi doktor menyatakan bahawa puasa ini dapat kita sihat jugalah dari sudut kesihatan. Tapi dari sudut kajian saintifik, adakah menunjukkan manfaat di atas berpuasa ini untuk satu kesihatan jangka panjang seperti kita dapat mencegah daripada penyakit kronik ataupun memanjangkan jangka hayat seseorang itu? Manfaat daripada puasa ini. Silakan. Seperti saya cerita awal tadi, memang boleh memberi kesan dari segi satu, mengurangkan risiko kencing manis.
Tapi kena faham ya, saya sarankan untuk rakyat Malaysia. Kita puasa dah bagus. Tapi buka puasa tu saya sedikit risau sebab kita ada bazar Ramadan kita tu yang sangat trending tu kan. Okay. Bazar Ramadan biar dia jadi bazar Ramadan, bukan bazir Ramadan. Itu satu. Dan dari segi penggunaan makanan juga lah. Okay. Betul? Memang ada kajian. Sejak 2014 ke 2013 ke atas banyak kajian berkaitan intermittent fasting yang saya rasa boleh rujuk pada kita juga. Intermittent fasting pun puasa dia tempoh puasa 13 jam ke 16 jam juga dan ada 8 jam begitu untuk makan. Memang mendapati mengurangkan risiko kencing manis, mengurangkan risiko darah tinggi dan jantung disebabkan proses lipolitis tu, mengurangkan risiko Alzheimer dan Parkinson atas sebab yang autophagy yang saya cerita tu, mengurangkan risiko kanser juga atas autophagy tu juga di mana ada servis kita cuci, tisu-tisu lama kita buang. Dan memang ada lagi satu kajian yang saya cakap pasal Nobel Prize 2016 memang mendapati jangka hayat lebih panjang untuk orang yang rajin berpuasa. Tapi syaratnya puasa tu macam puasa Nabi ya. Maksud saya dari segi penjagaan makanan dia. Bukan kita puasa beria tapi bazar tu atau berbuka tu kita terlebih makan. Dia tak dapat manfaat puasa tu juga. Itu yang saya nak cuba sampaikan lah. Doktor, sedikit bila doktor menyebut mengenai bazar Ramadan, kedai-kedai dan sebagainya yang menjual pelbagai menu-menu yang kita tengok ni, bulan puasa ni memang ya Allah kecoh air liur kalau nak cakap lah apakah jenis-jenis menu itu. Kebanyakannya yang bergoreng, yang berminyak, yang berlemak-lemak yang mereka katakan ini memang untuk kesihatan ni, boleh orang sihat pun boleh makan sebab nampak je macam ni kurang lemaknya, kurang, tapi minyak tu memang banyak kan. Tetapi again kita berpuasa ni doktor kan, kita punya mental tu, mata kita dari mata turun ke hati terus keluar duit beli QR dan sebagainya. Jadi doktor, macam mana kita nak bagi tahu kepada orang ramai bahawa jangan mudah terpedaya kerana kita kena fikirkan kesihatan kita sebab memang yang sedap tu selalunya tak berapa nak sihat lah kan doktor. Silakan. Saya setuju. Saya sangat setuju sebenarnya. Saya rasa bulan puasa ni sepatutnya adalah tempoh untuk kita menahan lapar dan dahaga dan memahami derita orang lain yang tak dapat, susah dapat makanan. Tapi kadang-kadang kita lagi loss of control. Kita loss of control lebih-lebih di bazar Ramadan. Dan saya agak setuju. Saya rasa industri ataupun orang yang promosi makanan ini menggunakan puasa tu juga. Sebab yelah kita tahan lama kan. Sabar tu kita tahan lama misalnya kononnya. So kita bila berbuka tu kita dah tak tahan sabar. Okay. Saya rasa lebih kepada diri sendiri, kawalan diri sendiri. Sebab tu macam saya cerita tadi, boleh nak pergi bazar Ramadan, kita pilih makanan. Dan tak perlulah terus kita sampai kedai tu kita terus nak beli. Mungkin kita boleh pusing 2-3 kali bazar Ramadan tu dulu untuk buat keputusan apa yang kita nak beli. Dan lah kita pusing tu dapatlah sikit aktiviti fizikal kan. Sebab selalu orang bulan puasa ni tak berapa nak bergerak sangat. Nombor 2, kita buat keputusan selepas berfikir panjang. Okay. Jangan percaya iklan-iklan kosong. Sebab betul, apa yang sedap itu selalunya tak sihat. Tapi saya tak kata kalau tak nak makan langsung teringin nak makan misalnya berpada-pada. Saya tak kata tak boleh langsung berpada-pada. Contohnya hari ni dah ambil roti john. Dah ada dah komposisi karbohidrat tu, dah ada protein misalnya adalah sayur tapi sayur tak banyak. Mungkin boleh tambah sayur untuk makan. Dah cukup roti john. Bukan roti john campur murtabak, campur pula nasi apa benda. Tak nak. Kita kena pilih. Boleh masuk, kita pilih satu main dish. Teringin juga. Okey lah waktu lepas kita panggil apa? More. More. Betul lah orang utara more kan? More. Nak makan sikit lagi. Tapi again, pilih satu jenis. Tahu pilih satu jenis. Saya selalu pesan dekat pesakit kencing panis saya. Contoh waktu musim durian paling susah. Teringin nak makan durian misalnya kan. Saya cakap lah, pagi makan satu gelas. Tengah hari satu gelas. Bukan sekali makan sampai satu durian tu habis. Lepas tu gula tinggi. Boleh. Tapi berpada-pada. Mungkin itulah cara saya nak menjawab kot.
Baik, di penghujung ini doktor, secara keseluruhan, tadi doktor ada Okey. nasihat untuk di bazar saja kan, macam mana kita nak kontrol Ha, iman kita ni kan, dan nafsu betul. membeli tu. Secara keseluruhannya, apabila kita bercakap mengenai pengambilan Mm-mm. ubat-ubatan, penjagaan kesihatan kita, apa yang boleh kita simpulkan, konklusi untuk perbincangan kita hari ini? Silakan doktor. Okey. Secara asasnya, satu, saya rasa gunakan puasa, saat puasa ni untuk healing sebenarnya. Bukan halang makan dan minum tu, dan kita healing organ, kita healing minda kita juga. Dan kita kawal kesabaran kita tu, kawal nafsu kita. Ya, nafsu kita. Nafsu makan kita dah kontrol 13 jam dah. Kenapa waktu berbuka tu tiba-tiba dah tak boleh kawal? Itu nasihat saya yang pertama. Nombor dua, saya nak ambil juga momen ni walaupun saya tak sentuh langsung pasal rokok. Kalau orang perokok yang dah berjaya dah kawal 17 jam tak berokok, apa kata sambung lagi sikit, sambung sikit-sikit. Moga-moga Ramadan ni setting kita untuk terus berhenti merokok. Nombor tiga, bazar Ramadan masih saya nak jaga juga. Pilih makanan yang betul dan again saya nak pesan jangan jadikan pahala kita tu hilang, pahala kita tu habis di hujung-hujung. Kita dah kumpul pahala 13 jam dengan pahala hujung tu hanya sebab nafsu makan kita hilang ke tempat lain. Itu yang ni. Dan akhirnya kita dah nampak fadilat berpuasa kan. Mungkin kita boleh amalkan selepas tu. Kita setakat puasa Ramadan, kita puasa Syawal 6 dan seterusnya kita ambil puasa sunat Isnin Khamis misalnya. Sebab fadilatnya memang banyak. Tapi untuk sakit kronik, saya tak boleh nasihat ni, jadi bukan untuk sakit kronik ya. Untuk sakit kronik, kena berjumpa balik dengan doktor sama ada anda boleh berpuasa atau tidak. Berkaitan dengan ubat, tolong setiap ubat sepatutnya dengan nasihat doktor, jangan ambil sembarangan sebab bila kesannya dah tak boleh patah balik. Misalnya rosak buah pinggang, rosak hati, dah tak boleh patah balik. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, saya rasa ini satu perbincangan yang sangat-sangat menarik sebenarnya. Puasa dan sihat juga sebenarnya, penggunaan ubat-ubatan bom jangka ataupun selamat sudah dikupas dengan baik oleh pakar perubatan keluarga Medical Mythbusters Malaysia iaitu Dr. Ain Sabrina Muhammad Aminuddin. Terima kasih doktor sudi bersama-sama dengan Malaysia Gazette hari ini menerusi program Scoop MG. Terima kasih doktor. Baik, untuk esok sebenarnya, esok juga kalau hari ini kita bercakap mengenai kesihatan, esok kita akan bersiaran lagi secara langsung dengan satu lagi topik yang sangat menarik iaitu topik lebihan makanan. Tadi Dr. Ain ada sebut mengenai jangan kita membazir di bazar, ingat-ingat, tetapi yang ini menariknya, makanan terlebih apa nak buat? Esok kita akan bersama dengan dua panel iaitu Wan Emir Astar dan juga Anis Hanani Sufyan. Kedua-duanya merupakan pengasas bersama untuk Remeal iaitu satu aplikasi bagi mereka yang rasa makanan. Biasanya ini adalah kepada peniaga-peniaga pasaraya, restoran yang ada makanan masih lagi dalam keadaan yang baik. Bukan dah ada tarikh luput, bukan dah nak expired, tidak. Tapi masih lagi okey. Tetapi mereka biasalah ada SOP, tak boleh dijual lagi. Jadi inilah, orang-orang inilah yang akan membantu untuk menjualnya kepada orang ramai. Apa lagi yang menarik, mereka juga akan ada sukarelawan-sukarelawan yang ada di sekitar sini. Sini tu di sekitar anda lah, untuk bercakap ataupun membantu sekiranya ada lebihan-lebihan makanan yang masih elok. Itu kita akan bincangkan esok menerusi Scoop MG jam 2 petang bersama dua panel. Dan sebenarnya saya nak juga promokan kepada anda setiap hari, bermula hari ini juga insya-Allah, sebenarnya semalam beberapa hari juga kita ada tazkirah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Amin. Sebelum kita berbuka ada sedikit titipan Ramadan buat anda. Boleh anda check out di semua kita punya social media bagaimana tazkirah seminit, 2 minit, 3 minit ini mampu memberikan input terbaik sepanjang Ramadan ini. Baik, sekian dulu dari saya Haslina AR Kamaludin. Banyak yang saya dengar dan manfaat mengenai perubatan, bukan perubatan, ubat-ubatan dan juga pemakanan kita, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Ingat, kita jangan membazir, dan saya suka sebenarnya konsep 2-4-2 tadi. 2 gelas air waktu sahur, 4 gelas air waktu berbuka dan 2 lagi sebelum tidur. Berbuka tu bukan 4 terus tengok 4, tak. Doktor kata tadi 4 itu adalah sepanjang berbuka sehinggalah sebelum
selepas moreh. Macam itulah sebelum kita tidur lah maknanya. Itu saja perkongsian yang menarik. Apa lagi cadangan anda untuk saya utarakan? Mungkin dari sudut kesihatan, mungkin dari sudut sosialnya, mungkin dari sudut apa lagi. Anda boleh kongsikan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan buat lagi Skop MG akan datang. Sekian dulu. Saya Haslina AR Kamaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.